tutorial cipta gambar cartoon 3D menggunakan Chat GPT sahaja. Please subscribe my YouTube channel. Caranya buka ChatGPT apps dan kita typekan prompt kita apa yang kita nak. Contohlah kan, create a picture ataupun nak tahu bahasa Melayu pun boleh sebenarnya sebab ChatGPT ni dia faham bahasa Melayu, bahasa Indonesia semua boleh. Okey. Contoh buat gambar 3D kartun. Biasa kan tengah famous sebelum ni Ghibli. Lepas tu 3D kartun. Jadi boleh type apa yang kita nak lah. Kemudian kita boleh attachkan gambar yang kita nak. Contohlah kita nak gambar yang macam mana, kita nak buat gambar apa untuk 3D tu, gambar asal. Okey, uploadkan gambar asal kita dan enter. So tunggu sampai dia keluar petak-petak ni image. Okay, creating image. Dia tetap bahasa Inggeris juga yang tu. Okay, so boleh tunggu sampai image terhasil lah. Agak lama bergantung kepada internet. Okey, ini adalah hasilnya gambar tadi dan anda boleh download kat bawah tu ya. Boleh klik gambar tu dan klik save download. Okey, kalau kita rasa kita tak puas hati dengan gambar ni, kita boleh edit. Yang ni untuk share gambar yang dah siap, boleh hantar ke WhatsApp ataupun Telegram lah. Okey. Okey, so kalau tak puas hati gambar tu, kita boleh edit, klik button edit kat bawah ni dan kita boleh tambah lagi perkataan-perkataan yang kita rasa macam nak dia lagi cantik. Kat sini kita boleh tengok kat library ni, kita boleh tengok apa gambar yang kita dah pernah buat. Okey, itu adalah library dekat belah kiri. Semoga bermanfaat.